trak-trak bantuan perumahan dan perkhemahan dibenarkan masuk. Mungkin dia balik kepada basic sebelum dia tutup pintu sempadan Rafah di tengah-tengah perang dengan Iran. Tapi kalau dia balik seperti mana 6 bulan perjanjian 10 hari bulan 2025 hinggalah 10 hari bulan April 2026, iaitu 6 bulan yang diteliti, jumlah trak yang dibawa masuk purata adalah 170. Kemudian bila berlaku perang pada bulan April sahaja, walaupun purata tu ada 145 ke 170, tapi April sahaja hanya 70 trak dibenarkan masuk dan Mei hanya 23 trak secara purata. Jadi Jun dengan berita pembukaan semula pintu Karim Abu Salim ataupun Israel sebut Karim Abu Shalom, dan trak mula dibenarkan masuk pada pukul 9 pagi waktu di Mesir. Berarti sekarang pukul 5 petang, kira-kira pukul 2 petang tadi waktu Malaysia, trak mula masuk dan kita harap 30 trak Op Ehsan yang antara 6,000 trak yang terbengkalai sejak bulan April tahun ni, antara trak yang akan masuk dalam 1 bulan pertama, kerana ada 6,000 trak yang sedang menanti giliran. Berarti kalau satu trak dia satu hari dibenarkan 100 lebih trak secara purata lah. Sebulan baru dapat lebih kurang dalam 4,500 trak. Jadi kita harap dalam 4,500 trak kita antara 6,000 trak yang tersadai dapat masuk dalam sepanjang bulan Jun. Itulah berita baik yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Di tengah-tengah kemalapan, hampir tiada perbincangan mengenai nasib mengenai Gaza dalam fasa 2, dan Israel pun telah menurunkan kawasan talukan dia di atas tanah Gaza kepada 60%, menambah jumlah. Jadi ada yang menunjukkan peta baru adalah 70%. Arif, kita ada peta baru kan 70%. Kita harap rundingan-rundingan ke atas Gaza selepas ini menjadi kembali antara rundingan utama selain daripada dunia telah pun terperangkap. Ini adalah peta baru Gaza di mana Israel mengambil 60%. Tapi kalau mengikut laporan Kementerian Hamas, Israel dah masuk jauh lebih dalam 70%. Tapi sekurang-kurangnya penduduk Gaza yang terhimpit di dalam kawasan zon kuning ni, iaitu kira-kira 2 juta orang, 300,000 orang ni dia terperangkap di luar zon ni. Jadi saya fikir kata salah satu daripada berita yang ada hari ni, di mana trak bantuan makanan. Saya fikir kata besok petang saya live dengan tuan-tuan, kita dah dapat update hari pertama berapa jumlah trak yang dibawa masuk. Tapi kita kena letak expectation yang tak tinggi kalau 70 lebih trak pada hari pertama dan maintain 70 lebih trak pada minggu pertama, dan kemudian dia meningkat hinggalah pada minggu kedua dan minggu ketiga boleh dapat balik 145 trak ke 170 trak. Sudah memadai untuk mengekang kebuluran, untuk mengekang masalah kurang gizi, untuk mengekang masalah pemakanan yang sedia ada di tanah Gaza. Jadi ini berita baik yang ada hari ini.